Emas ini nampak kecil, tetapi harga emas dalam tangan saya ni sudah melebihi RM2,000. Tanpa kita sedar, emas sekecil ini kalau ada 20 keping, maksudnya ia menjadikan saya sudah layak untuk menjadi sebagai seorang pembayar zakat. Ramai lagi yang masih memegang sentimen tidak mahu simpan emas kerana diwajibkan untuk bayar zakat. Tidak mahu simpan emas sebab takut hilang ataupun kena curi. Tapi percayalah, simpanan emas begini yang dapat selamatkan duit yang sekitar RM40,000 dimakan inflasi. Dan tahukah anda, harga emas meningkat apabila inflasi meningkat. Jadi, kita tak akan rugi untuk simpan sebahagian cash kita ke dalam bentuk emas, terutamanya simpanan yang kita tak plan untuk pakai dalam tempoh lebih 2 tahunan ke atas. Sebagai contoh, simpanan untuk beli rumah ataupun simpanan untuk dana persaraan. Dengan public gold, kita boleh mulakan untuk dapatkan 1 dinar yang pertama. Walaupun 1 dinar pertama ni dengan harga RM2,000, tetapi kita boleh mula menabung dengan permulaan bajet sekitar RM100 sahaja. Okey, menabung dekat Ecomas Gap secara konsisten, menabung hari ni 100 dapat sekitar 0.2 gram, menabung lagi anda kata ada duit lebih sekitar RM1,000, menabung RM1,000, bila cukup 4.25 gram boleh arahkan sistem untuk keluarkan emas 1 dinar seperti ini. Teruskan follow saya.